Hi guys, welcome to Asla channel. So after a few day kita orang tak shoot konten langsung sebab Asla tak sihat. And kita orang pun sekarang dah start kerja malam. Jadi untuk malam ni Asla akan bersama dengan Nuah, kita akan buat kuih raya dekat office. Asla excited sebab ini bahan-bahan yang Asla dah beli. Kita ada cornflake dan bahan-bahan yang lain. Cuba korang teka Asla nak buat kuih apa dengan Nuah. And tak buang-buang masa, let's go kita susun barang-barang dulu. Jom. Hai korang, welcome to Asla channel. Mari-mari sini semua, Asla datang bawa ceria. Secret admire rasa bahagia, friendship kita selamanya. Bintang bersinar terang di angkasa, Asla bersinar penuh warna. Confident is the key. So kita akan keluarkan bahan-bahan dulu. Kita ada cornflake, Nuah sekejap lagi, dan juga wah, ini tada, coklat dan butter. Ini bekas lah. Lepas tu periuk. So susun dulu. Les amoureux sont comme le bon vin. Ils donnent de la joie ou bien du chagrin. Affaibli par la faim, je suis malheureux. Volant ton chemin, tout ce que je peux. Car rien n'est gratuit dans la vie. L'espoir est un plat bien trop vite consommé et à sauter les reins. Tunggu aku. Berjumpa saya lagi. Ya, kita akan masak kuih-kuih dan kita nak rayakan. Betul tak? Kita nak raya, kita kena ada. Kita kena ada periuk. Ya, kita kena ada. Hari ni saya dan Asla. Cinta hati saya. Oh, pilih salah pula. Itu Ipan. Ipan tapi pakai je. Dia kan solo. So dekat sini bila tengok pada bahan-bahan, kau tahu tak kita nak buat apa ni? Ya, kita akan masak hari ni tu. Hampa yang duduk kat rumah tu, tengok dan lihat cara masak. Ya. Ya. Muka pun dah berminyak dah ni. Tak ada ke founder-founder nak ambil. tak perlu pakai butter atau minyak kikis je kat muka ni. Aslah ni kan jangan duk main lagi. Okey, lepas ni kita akan hampa tengok je apa yang kita buat. Kuih apa hari ni kita nak buat. Kuih apa? Bila tengok ni kita nampak apa? Kuih keras makan pagi. Ini cornflake coklat guys. Wow, komplit. Wow, ada coklat. Sedapnya rasa sikit pun wangi. Di sini kita ada coklat, butter. Kita akan buat cornflake coklat. Why? So good. Echa. Macam kena tolong ke? Nah. Sekarang Kak Echa datang. Hancurkan hiris-hiris lah letak dalam bekas ni. Mana pengiris? Guna pisau je. Mana pisau? Ni. Guna pisau. Wah, sedapnya coklat tu. Okey, kalau banyak kuih raya, Nuah suka kuih raya apa? Nuah jenis tak makan kuih raya. Ya? Makan je lah. Tak ambil ke? Betul. Nuah tak tahu dia nama kuih raya tu. Macam mana makan ni? Faham? Oh. Dia supaya mudah cair. Faham. Kena masak ke? Nak cairkan dia. Baru Betul. kita boleh salut. Ya, hari ni Betul. kita ni nak abang mai. Kita akan ni bagi dah cayak. Bila lepas cayak tu dah cirit. Bukan. Kita bersama dengan Chef Wan pada hari Lepas tu ni. kita gayung dia. Kita buka api dulu. Belum. Selalunya Congkol tu buat kuih raya sendiri ke beli? Macam saya orang kaya. Beli lah. Beli je. Tak ada lah. Sebab kami bukan jenis makan kuih raya. Oh ya? Ya. Korang jenis makan berat kan? Macam rendang semua tu? Ya, betul. Makan sotong. Ni kan kuih ni memang favourite aku daripada kecil-kecil dulu. Daripada kecil? Ya. Tengok kecil lagi. Tak besar-besar pun. Sorry. Hey. Please mirror. Okay.
Dulu masa aku kecil-kecil kan, umur dalam 4-5 tahun mak aku selalu buat Ini begini. Aisyah ni nak abang. Ini baru betul. Nak pakai dekat dalam periuk yang orang kata periuk keluar kala ni. Ni Ya, dia getah hujung dia. Yang getah, tak pun kayu. Ni Sorry ya. ni tak hari tu masa-masa dekat sungai tu dah pakai Aisyah besi. 2. Oh ya, okey, hampa tunggu sebentar kita jumpa. Amri! Aisyah Amri kalau kecil sangat tak potong pun tak apa, nanti tangan kau luka pula. Carry-nya. Mana Amri? Amri! I miss him already. There. Wah! Wah, that's not Aisyah. Kau belah sini. Kenapa? We're gonna do kuih. Wow! Yeah. I'm gonna love it! You're gonna love it. Okay, Yeah. pergi tuang air dalam ni. Air Letak half. Engkau lah, kau bawa masuk kerja. Bawa masuk kerja dah susu orang. Hey, kenapa macam ni? Makin kewek dia sekarang. Air pahit je. Sebab itu untuk boil. Pakai air tapis lah. Tak selesa lah nak minum air pahit. No, pun. Ayo. Tak Just for selesa. boil. Tak selesa nak tak selesa nak telan air tuna. Wah, sedapnya. Padahal belum siap. Belum siap dah cakap sedap. Bermaksudnya memang sedap. Wah, Aisyah, one more. Okay. Nah, buang. Amri ni. Mana screen time aku ni kalau semua Ni. aku buat? Di Amri. Ambil, buang. Jahat lah Nuah ni. Buang. Alamak Nuah. Melawan. Tolonglah ikut Pak ni pasal hantar dalam track. Nuah dah berubah lah. Kau beli ni kan? Buat ni. Ni. Inilah yang paling senang kalau korang. Ni. Baru mau bawa dia pergi kelas. Ni. Buat kek. Ni nak bawa main. Ni chef tau. Ni semua baru nak belajar masuk kelas. Nak bawa pergi mana? Ni saya belajarkan ni saja. Aina Okey. sini. Aina Junaini. Itu Aiman ya, itu Aiman Junaidi. Aina apa? Job scope Aina. Hidup api dulu. Belum. Ni pagi ni settle ni Tu dulu. nak siap dah. Boleh sebentar tu air panas. Bibi duduk diam nah. Masuk sini Bibi. Apa job scope bibi lepas ni? Ada Asal job. aku pening hari ni. Apa? Kau tahu tak hari aku ni hari semua coklat. Aha. Coklat ni di bawah coklat tinggi semua coklat pening aku. Jadi Aku macam apa kau cuba sampaikan ni? Tak payah. Wih. Terbakar. Wih, Deh. Ini memang kulit kau lah. Kepala otak kau nampak oh. Kau bau. Benda ni terbakar sungguh. Terbakar ni. Aku ingat tak. Careful Nuah. Ingat tak hidup lagi. Itulah boil. Wih, kurang bulu roma dah. Echa, lepas tu ni letak separuh. Okey, dah letak tu kita akan letak ni sikit. Belum. Dah apa-apa yang terjadi macam ni. Kau je sikit-sikit kan. Nah. Orang itu akan hilang nanti. Ni bukan untuk air. Okay dah. Jom boil Kau cuci tangan kan ni? Ni Echa ni butter separuh. separuh Oh my god, air ni. That's so sweet. Air ni. Wow. Tapi hari ni Rif matching Aslah lah Nuah. Macam mana ni Nuah? Ah. Tapi Aslah lagi matching dengan ni. Nuah kita sama untuk tudung kita sama kalau baju Nuah. Nuah. Cinta muka buku satu. Aisyah lagi Arif. sama. Baju ni sama dengan kulit semua. Kulit jangan main lah kau ni. Kan? Sama. Lain lah. Aisyah suka lah lagi kulit coklat. Nampak? That's very good. Lagi sama dengan coklat lah. Nampak manly. Ha. Tapi dah tangan kau masih lah masuk dalam tu belum. Wah. Looks good. Jom sini. Come. Aku tiba-tiba rasa macam malas nak buat. Jasin lah. Wah, dah siap. Hati-hati nanti Ni kita tambah lagi Ya, kita coffee punya chocolate. kru yang boleh masak kita punya kuih malam ni. Kita nak chef nak rasa satu-satu now. ni. Jangan duk ajak dia. Biar depa buat. Ni, tak tahu buat kasihlah. Tahu. Aduk makan Maggi je kerja kau. Makan. Cepat. Ya. Ayah marah. Tapi ni jangan bagi Amri gaul. Kalau Amri gaul habis. Ini nak buat apa ni? Ni kejap. Jangan gaul lagi. Belum panas. Sabar ni macam ni. Ini coklat apa
Ini coklat apa KB ya? Man. Ha? Ya. Oh. Iya ke? Cadbury. Jangan dimakan. Banyaklah butter ni. Ambillah butter juga. Boleh Tak butter cair tu. pun. Sabar kan kau dulu belum jahit lagi. Kita cakap Amri tak boleh gaul. Siapa yang pandai gaul tolong gaul. Belum panas lagi. Kenapa sakit? Oh dah. Kita ada pencuri makanannya kat sini. This is not for you guys. Weh, apa ni? Tikus. Kerja kau kat sampah. Kerja kau kat sampah je. Ni kerja dah selesai, okey? Masuk kerja. Masuk kerja. Ni kerja kau ni. Jap. Cepat. Ni. Buang sampah. Ni. Tak boleh. Vietnam roll. Allah. Jangan melawan cakap chef no. Nanti tak berkat tau. Nanti tak berkat. Yang Irene ni duk datang makan pula keluar serabut lah aku no. Rabuk lah. Tunggu dia cair sikit. Mana masak ke? Kalau kau chef 1, aku chef 2. Wow. Tak selesa lagi. Wih. Rasuk oh. Sendiri lah. Cuba teka ni dia buat daripada apa? Coklat. Gula. Betul. Dasar pakcik hidup 27 tahun tak tahu apa-apa. Kotor sudu. Kedua ke dia. Aku suka coklat yang ni. Hati-hati daun panas. Rasa asin ni. Ada kuning-kuning. Asin sikit. Woi, aku nak bantu kau cabul aku sini kenapa? Lambatnya dia cair. Ya, Amri sampai pegang panasan. American hot. Ni. Rem. Dur, haka. Dah harga kau. Jangan letak ni. Jap. Dia letak apa? Dia letak cornflakes. Kurang ajar punya. Ini lagi. Kau nak musnahkan aku punya kerja je. Memang coklat ni lambat cair. Tapi nak kena tahu satu je. Ajas lah biasa cair dalam hati no. Pandai dia kacau. Tak kena lah dua. Apa pegang lagi? Diam. So yang ini Asla akan susun cup bulat-bulat. Terima kasih dan jumpa lagi. Patah dengan you tu. Jaga setelah periuk ni dia pegang oleh jejak hot semakin cair coklat tu. Pada mata kau je. Cuba Noah pegang. Cuba Noah pegang cepat. Sejuk balik. Weh, macam mana nak bagi keluar dia? Ni Muhammad. Solat Ni. sikit-sikit. Tengok. Buka. Dia gini. Buka dari atas Pegang sikit. gitu. Lepas tu Nampak ketiak lah. dia bukan ikut. Itulah pakai baju. Sini lah tuan. Kejap lah nak berusaha lah. Ni guna pisau. Tak ada punya tinggal button. Pula butter sponsor di bawah tadi. Ni macam ni tau, Noah. Noah sabar. Ni buka dulu ni. Satu-satu. Ya. Itu mau masuk oven ke? Ya. Tak payah masuk oven Kau lah. diam orang tua, kau tak tahu apa kau ni Kau jangan melawan Chef tak cakap apa-apa, kau nak jawab je. Ambil Kurang ilmu tu butter dulu. tadi. Mana Airi? Memang dua orang ni tengok ya. Kamu punya kerja ni tengok ya. Panas. Okey tak? Okey dah. Alah, aku tak ada kain. Aku lupa nak buat kain yang untuk pegang benda tu. Okey, no Ai! problem. Tak cukup ni ke? Sabar. Belum lagi. Kenapa tak cukup ni weh? Sudah, dia tidak larut. Adik kurang tu butter. Baru tambah Kau dah butter tambah? jadi, jadi cair tak? Sukses. Tolong zoom in muka si Amri ni. Panas, betul-betul panas. Kau tak ada harus pegang elok.
tak masak lah Aisyah mana Aisyah? Tadi rasa macam dia punya kerja belum habis lagi tau. Terlalu ni ya. Buat yang rapi. Buat lagi tu sikit. Aisyah! Okey dah kacau dia. Kalau kau nak cair lagi tambah butter. Cair lagi. Tambah butter. Mana? Hitam. So kita tambah lagi butter sedikit sebab dia tak secukupnya mencair. Tambah ini dulu. Dia tambah butter Ya. Sebab nanti nak gaul cornflake tu dekat dalam tu, kalau tak cukup cair dia akan patah-patah. Oh, coklat ni paling mahal lah tu ya. Kau gaul je sekali ni. Paling mahal lah sebab pakai coklat yang mahal. Aku baru teringat tadi ada bekas tangan Noah. Bekas tangan Amri dekat sudu tu. Okey lah, dia tidak perlu garam ni. Sebenarnya ada garam sikit. Cik-cik. Belum. Okey guys, kita dah nak siap kita punya kuih coklat. Komplek coklat. Komplek coklat. Sikit Kau lagi. kerja, kau bagi masuk je sekali semua. Saya akan buang-buang sampah kali ni. Habis. Ya, sabtu nanti. Jangan kan? Tapi dia ni sepekat sangat ni kan? Ya, habiskan je lah. Habis ni. Ya Allah. Serabut lah kalau orang tua buat kerja ni. Weh, kau nak buat apa tu? Inilah komplek coklat Datuk. Kami akan buat jamuan esok, okey? Andai Amri, teruskan. Okey, saya akan rakam. Macam nak pegang handphone ni? Okey. Assalamualaikum. Hai, bismillahirrahmanirrahim. Hai, jangan warga, saya jangan. Salah. Warga. Amri, senggol-senggol dah Amri. Okey, dah cair dah. So, Alhamdulillah. Mana dah sudah pecah. Stok-stok kacak KP bantu Asla tak sia-sia. Ni yang belum pecah ni. Kita tukar tengok chef. Ni. Tak apa, biar perempuan kali ni duduk dulu. Biar lelaki buat kerja. Bukan KP. Ni sudah endok Hana. Okey. Okey lah, yelah nak juga. Amri. Kali ni Asla bagi perempuan berehat biar lelaki masuk dapur. Okey dah. Dah cair dah. Tak. Okey, dah ni Chef nak ajar macam mana cara nak masuk dalam mangkuk lah ya. Bukan. Salah tu. Kau nak masuk dalam mangkuk terus. Yakin jemput. Masuk dalam mangkuk dulu lah. Tak Kompleks dulu tu. Kompleks dulu. Tak, Chef memang saja nak tengok. Apa yang betul. Okey, faham gua. Main sini. Main sini. Jangan macam tu. Depa perempuan. Dah, kita boleh tinggal jom. No. Hey! Oh my god. Kerja. Jauh lah kau Nak apa? pergi masuk lah ni. Dah nampaknya nak sabotas kuih kita ya. Okey. Asla. Kita orang bagi masuk Yeah. Wow. Pegang tu. Begah. Kena buka. Macam mana ni? Siapa yang kasi koyak ni begini ni? Saya banyak sangat. Lagi. Sikit. Oi. Alamak. Okey. Wah. Okey. Ni. Jangan. Chef Jangan sentuh. Bukan. Hancur. Nanti hancur. Bagi hancur Dah payah bagi dia. Jangan bagi hancur kan kau. Just gaul macam tu je. Jangan tekan. Ni, saya tunjuk sikit. Dah. Hampa dah nak siap, baru nak mari. Hampa memang siap. Hampa tahu tak? Jangan balik dari toilet dah, cikgu. Lama kau pergi toilet. Ai, takkan pergi ngeri. Coklat ni kurang. Toilet share. Okey dah. Habis kenapa dia tak ada? Okey, boleh lah ni. Kurang ke okey? Kalau kurang tambah lagi. Ui, lebih je ni. Okey dah. Wah, gaul lagi lagi. Laissez-moi vous émerveiller et vous Jatuh chips semua tu nanti. Kau ni. Tambahlah. Jatuh chips semua memang. Okey tak? Aila. Hai lagu. Okey lah kan? Okey dah usul. Ya, dah. Dah. Confirm Ha. Sekarang bagi masuk ke dalam bekas Okey, ni ni. kecil-kecil perempuan. Ini boleh ramai-ramai ambil sudu-sudu kecil. Seorang dia sudu ni. Aina. Kecil je, buat paling kecil. Wah, sedapnya. Dah siap. Wah. Belum ada dia punya tu, rainbow. Topping. Rainbow topping. Jadi panas saya ni siapa? Aku dah. Stop. Yes, dah siap. Wow. Style sih. Hey.
Okay, nice. Kita bagi tugas. Seseorang tolong tabur ni. Okay, biar aku tabur. Aku nak buat satu je. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh. Tapi makan terus panas lah. Melecum mulut kau. Noah, belum apa-apa kau dah makan. Ya. Jangan makan dulu. Ya. Jangan nak isi dia lambat. Ain nak cedok. Ya Allah, Rifni. Ri, apa tu? Cedok pakai tangan je macam ni. Macam tabur-tabur. Tara. Kita tak pakai bekas je, kita pakai sudu. Weh, Najla punya Topik. penuh sangat tu Najla. Ni datang. Aku punya. Nanti susah nak letak topping kau. Ni aku punya tu lah. Topping. Aku nak bagi dia sejuk. Apa benda ni, Ri? Kau tak pernah makan kuih ke? Ni lah aku lagi suka. Tak boleh. Orang bandar memang gitu. Asal aku ni. Meriah, Orang bandar meriah. tak pernah makan kuih. Saya punya. Cara dia mengadu macam maci-maci. Daus. Kau bagi aku serbuk. Mari sini. Tabur tu macam ni. Mari sini kita tabuk tu. Tengok ni Ri punya budak bandar tak pandai makan kuih raya. Ya, betul lah. Buat kuih raya macam ni. Nak macam topping. Topping ni bagi sini topping. dalam tu. Dalam Korang pakai tangan je ke? kaki. Wih, mana kau? Pakai jari je. Tabur-tabur tu. Benda ni. Nak ada syas lah. Aku ni getek lah kau ni. Diam kau. Aslan apa ni tak letak ni? Aku Aku letak kat sini, korang taburkan. Sebenarnya aku salah beli ni. Patut ni beli topping ni yang biji-biji bulat tau. Ni macam panjang sangat. Tu panjang Itulah kopi cicit. Ni nak macam aiskrim. Siapa nama? topping aiskrim. Wah, jadi guys. Jadi. Ini warna-warni kan? Mesti tolong kau warna-warni kejap aku. Kau coneka. Comelnya. Datuk. Mainlah Datuk. Singgah-singgah. Kita buat lah. Singgah. Jangan tinggal daku. Oh adio Juwita. Wow. Jangan lama-lama tau, nanti dia lembik jadi konflik. Kau tu kan dia keras dalam tu. Lembik, macam mana tak faham? Dia lembik. Dia lemau. Belum betul. Oh my god, takutnya konten dia masuk je. Parah. Inilah dia Allah, guys. manisnya ya Allah. Korang boleh nampak adik-beradik yang mak ayah terpisah jauh. Ni apa benda? Di malam raya, masing-masing buat kuih raya. Kau pernah tak Hani? Nampak macam tu. Mana kau punya Hani? Mana boleh macam tu gila, Rif. Hani. Budak bandar lah Rif ni tak tahu. Kau memang tak pernah makan kuih raya. Makan stick je pagi raya. Wah, lawannya ni mak punya. Terus makan. Okey ke guys? Rasa dia? Kau tak rasa? Sedap. Rasa coklat lah kan? Kata coklat rasa dah tahu. Kau selalu buat ke? Kau bersama ni pahal ni. Kau tahu Ri buat. So Aslan nak rasa satu after yang diorang buat and kita semua buat. Wah, bila aku Ini rupa dia. Tadang. Mana ni? Janji makan mi kari tu. Dah siap Echa makan. Echa, ni dah sejuk awak rasa. ujian betul lah boyfriend kau. 1, 2, 3. Dia panas lah. Dia rasa I berlemak. don't know what is that. Masya. Mana datang? Buat lah. Kau comel kan? Asla, tolong last Tengok boyfriend Aina ni. Masa problem betul lah boyfriend Dia Aina. rasa macam masin sikit. Kenapa ulang-ulang? Dia macam jester. Tengok tu. Kalau tak letak butter. Memang dasar bandaran. Dia tak cari dia punya. Weh, manisnya. Coklat tu lagi sangat banyak. Tak lagi tu. Sedap. Ni yang saya buat kan. Kau buat yang sudu ni Dan ni saya buat. Kena nyanyi lagu raya tu. Kita balik sekolah raya. Tangan kau tadi tu. Nyanyi lagu raya. Dengan ni pun saya Ini buat. dari mana? Ni siapa buat? Itu Rif. Dia ni macam First time aku makan konflik sedap ni. Andai. Itu pun rasa yang ni. Sedap. Rasa yang ni. Sedap. Berlalulah sudah Ramadan. Sebulan berpuas. Tuang lagi. Habiskan ni. Noah, rasa ni Noah. Noah, rasa. Kau tak makan coklat? Ni tak ada coklat. Tak ada coklat. Saya memang jenis suka tengok orang je. Kau dah tadi makan. Tiba-tiba tak makan coklat. Now, cikgu saya beri tanda saya sekali. Okay.
Nanti dia kering, kita akan masukkan dalam botol. Lepas tu kita boleh makan beramai-ramai. Tuang lagi, tuang lagi. Love me kan? You love me? Oh my god. Amri aku lapar lah. Alah. Dimakan je pun Zahur. Tak ajak Noah pun. Baik. Oh my god, macam suami minta ni. Oh my god. Lagi, buat lagi Amri. Noah macam buat anak yang tengah tolong mama. Daus macam pakcik yang datang ke rumah kakak dia. Selalu macam kakak. Satu batch ni. Apa aku? Dah macam Kalau Ismail. Datuk macam Ismail. Datuk macam Jiran lah, jiran. kawan yang kita orang ikat pertalian sebab kaya je. Salad tu. Ni saya buat. Aku tahu dah sedih ke tak? Ayat tu. Komplimen lah tu Datuk. Oh, komplimen. Stop playing. Pandainya semua buat. Ambil stop eating. Amri. Stop eating, nanti your baby marah. Banyak sangat tu Amri. Nanti dah kering, kita akan masukkan dalam botol ni. Asal dia sediakan botol, so kalau semua dah settle, kita akan susun dalam ni. Tapi macam tak sempat dah susun je ni. Jangan sangat Noah. Kau buat menara ke apa tu? Ya Allah, lepas tu jatuh lah, tumpah lah apa lah. Tengok bersepah ni Noah. That's so ugly. Chef apa ni? Kotor dapur ni. Oh, tahu nak ngaji-ngaji orang tadi dia pun sama je rupanya. Ha pun letaklah slow-slow Amri. Ya Allah, Aku akan menyempurnakan dia. Wah, that's so ugly. Kau akan menyempurnakan. Cukup dah penuh dah tu. Ya Allah. Rajuk dah. Ya Allah Noah, kau makin tinggi kau buat Noah. Bukan pertandingan nak buat height tower apa ni. Ya Allah, ni boleh tak sampai ya Allah. Sepah dapur. Makin tua pun duduk sini. Dah macam jaga anak-anak dah ni. Macam rias dah. Ya. Masih dah saya kuih raya manis. Noah banyak sangat tu. Hey, sebab dia letak. Sabarlah, member tak letak lagi. Ya banyak sangat tu Noah. Sadap. Okay. Adik. It's okay. Rif lah adik, saya kakak. Saya apa? Pakcik lah. Pakcik lah. Jawab. Oh, baby. Jawab. Kau janji suara kat kakak aku Tu adik Dah aku. dilepas. Aina. Itu kau janji jaga adik aku baik. So cute Rif. Aisyah happy dia dapat jadi kakak. Padahal dia bukan kakak. Semua muka dia macam adik saya Datuk. Wah, nampaknya dah nak habis. Macam banyak lagi je. Ya Allah. Rajinnya Noah. Ya Allah, makin banyak makin besar portion. Aslam Ya happy Allah. Weh, janganlah tinggi sangat macam tu. Nak balik awal. Ya Allah. Nak balik awal. Sumpah buruk dua buat. Apa benda ni? Amri. Dah cakap dah tadi Noah tak ada. Kau minat kan dia ni kan? Masa budak kau tak pernah main kan? Hidup tu apa tak ada bau pun. Makanan ni sebut. Datuk, yang lalu Dua buruk. yang bini Datuk rakam tu, itu Datuk buat konten YouTube ke TikTok? YouTube. YouTube. Ha. Jadi tak? Nak tahu je ke tak kau pergi tengok konten aku. Kenapa? Kau kena tengok dulu. Siapa lagi nak support kalau korang tak support? Pelajar yang berjaya ke tak? Datuk macam mana aku nak kelas ni? A, aku tak repeat Sam. Datuk tunggu dia kering baru tak dalam ni. Tu macam mana? Dah kering betul-betul. Ya Allah, Tunggu seorang kering. sikit sangat, seorang Asal penuh nanti- sangat. Dia tak rampati dulu, esok baru boleh susun. Oh, faham. Tapi sebenarnya dia sekejap je, tapi kita takkan kau nak tunggu lama. Hilang tu. Noah, yang ni kau tak letak ke Noah? Ya Allah, member dah laju dah ni. Robot yang ni laju. Ada sini. Kau peganglah tangan pula Noah. Ya Allah, kau letak pula. Ya Allah, kebasnya. Allahu Akbar. Noah nakal ni. Dah, ya Allah. Cimnya dekat bawah. Kau pun jangan letak banyak sangat gila. Panas gila. Benda tak sedap mana. Yang seorang letak sikit sangat, yang seorang letak penuh sangat. Semua tak. Stres. Semua tak. Biasa dalam family memang ada macam ni. Yang Selalunya anak nombor 2. Aslah bekas yang ni boleh reuse. Tukar. Dia tak belah sini. Dah banyak dah. Dah banyak dah tu Amri. Amri Zaidi. Banyak packaging baru Masya Allah. Allahu Akbar. Yang seorang ni budak bandar ni Ya aduh. Allah. Inilah kalau malam raya dengan adik-beradik. Malam raya PKP best kan? Raya mengejut kan? Kita PKP dah lepas sama. Covid. Malam raya bersama
keluarga. Kau raya mana tahun ni Sabah? Kelantan kan? Saya Saya tahu ni raya Sabah. Ui, ni ada orang. Saya. Kau raya mana? Pahang tau. Ui, rau. Hitung lah. Kenapa pula Raut faham? Siapa? Kampung jiran. Ya Kau tanya kenapa? Kenapa tanya? Kisah pula. Kenapa tanya? Kata dia lah nak raya kat mana? Tanya je. Oh, elok. Kenapa tanya? Tak tanya aku raya mana? Datuk raya mana? Sini je. Macam tu Asla pun tak baik raya lah. Nak raya dengan Datuk. Boleh. Lagi orang. Oh ya ke? Lagi orang. Raya. Kau tak- Raya. Beraya tak apa. Kau tak tanya pula tanya macam gitu kat aku. Kat Datuk kau nak tanya? Memang betul lah orang kata Tadi kalau dia dah tanya. tak betul orang cakap kalau dah laki orang tak pernah bini orang lagi ramai orang terakhir. Tak, aku tak. Bukan. Tak terima ayat tu. Tak ada Nak tu. raya rumah Tak Datuk. betul. Ayat tu tak betul. Datuk kaya dapat duit raya. Kaya. InsyaAllah amin. Rumah dia 4 tingkat. Kau dia tak tahu. Amin insyaAllah. Tak raya rumah Melecur Datuk tangan aku. dapat ampau Melecur. RM50. Tangan aku melecur. Lepas tu Weh, tangan aku melecur. Nombor. Kalau aku melecur. Siku aku melecur. aduh. Datuk, sekejap saya control. Betul. Saya control je. Kau kena buka tu. Itu bukan tadi. Koyak. Ni aku baru melecur. Koyak. Buka betul tu. Aku nak balik lah. Tangan aku melecur. Mengada lah kau. Baru sikit melecur nak balik terus. Kau tak layan aku? Hembus dulu. Mau hembus juga. Mau hembus. 4 kali balik. Melecur. Semua. Kita macam satu saja. Hembus lah. Aisyah tak baik. Silent. Jalan onset. Apa sampai muntah-muntah tu? Noah tahu tak Noah Kim? Oh lagu tu. Kadang-kadang kita Apa aku nyanyi? ramai orang Apa? Ibu Aku nyanyi kau bagi kata-kata ya. Syabu Syabasya. Kadang-kadang Aina dan Rif tak sepadan. Kadang-kadang Amri dengan Aisyah pun tak sepadan. Yang sepadan adalah siapa? Saya dengan Asla. Yeay. Namun Dalam hidup kita ni jangan pernah percaya daripada lelaki ataupun perempuan. Tapi percayalah yang orang katakan apa? Manusia tidak benar, betul. Takdir Allah SWT itu adalah benar. Jangan pernah todat takdir. Allahu Akbar. Takdir! Yeay, dah siap. Seperti lagu Datuk Posiau. High five. Banyak pun. High five. Boleh lagi satu bang. Sikit-sikit. High five. Boleh lagi satu. Ayo. Satu lagi. Rambut ada ni. Tapi sejak ni kau tak nak buat raya apa pun. Benda tu beli ni. Tak betul. Sebab kau pakai coklat lain kan? Sini jap. Sini. Rabuk. Makanan semua. Guys, pasukan Yeah. pada Khairul Amin kita orang buat jadi. Bukan speaker Nabi juga. Wow. Coklat buatan AIT. Cuma Datuk pergi masuk dalam TS Yes. Ni kerana aku punya kesing ke? Bukan. So kita akan masukkan dalam TS sebab dia tak. Ini kerana Amin punya tau. Chef Nur apa nasi? Karol Anwar. Taruh Anwar. Nama aku. So guys, Asla akan masukkan this one dalam peti ais. Thank you semua sebab membantu. Thank you everyone. Ada juga yang dah balik, tapi thank you yang membantu. Dan Asla akan masukkan dalam peti ais supaya dia keras. Esok kita akan masuk dalam bekas ni. Kalau sempat, Saya pula. takut orang gembai. Dah. Muat ke web guys? Kita cuba susun. Muhammad Amri tolong susun jap. Kena terus susun dalam ni baru masuk TS. Pun boleh juga. Tapi pecah lah sekejap lagi. Kau pecah Tak boleh Datuk? Apa? Kalau terus susun tak boleh Pecah kan? Kita adalah kalau lapar panas. So guys, sekarang kita orang dah settle nak masuk MTIS.
and mengemas-ngemas. Ya betul. Thank you Aisyam, tolong kelakar ni. Aisyam bergotong royong bersih ke peti ais sebab nak masuk ke Asla punya cornflake coklat. Betul. So kita akan kemas and basuh apa yang patut. Dan kita boleh balik sebab sekarang dah pukul 12.30 malam. Ya betul. Ya. So thank you semua yang dah watching daripada awal sampai habis. Banyak gila ragam AI team buat benda ni. Macam inilah kalau buat kerja ramai-ramai. But it's fun and thank you sekorang. Rasa dia sedap. Air tangan AI team. Sedap. Apa yang sedap? Sedap ni? Tangan Aslam memanglah sedap ke tangan AI-team tau? Dia orang yang buat. Asla arah-arah je. Siapa yang arah? Nuakas lah. Kita berdua. Aslura. Inilah hasil kita orang semua untuk cornflake coklat Aslura. Hampa lah ni, jangan tengok benda lain lagi. Sementara ni hampa tengok sampai habis. Tengok kami makan kerak. Bismillah. Okay guys, apa itu saja konten pada hari ini. Kita akan jumpa di next konten insyaAllah. And bye. Thank you for watching. Sedap. Saja